Okay, market naik kan. Jadi kita buy ni atas dasar apa lah. Okay. Ini nama dia adalah, betul tak DSN? Sekejap saya check. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Nak kata DSN pun bukan, tapi dia mirip lah. Dia mirip DSN. Silap. DSZA, Demonstrate Zone A. Demonstrate Zone A ni dia ada dua. Yang pertama adalah yang follow arah, yang dia keluar daripada zone A, katakan keluar daripada zone A ke atas, and then dia follow. Yang ini mirip, saya tak kata DSN zone A, tapi dia mirip. Sebab apa? Sebab syarat dia tak lengkap. Okay, nanti saya bagi tahu. Tapi bolehlah kita kata boleh. Itulah maknanya, macam tu lah lebih kurang. Okay. DSZA yang kedua dia lawan, dia keluar ke sel tapi dia naik ke atas. Okay, yang ni dia khusus untuk fake breakout. Kalau kita tengok kan, kita ada low structure kat sini, dan mungkin ada orang akan ambil dekat low dekat sini kan. Low ni katakan kita ambil low dekat sini. Okay, low dekat sini dengan low dekat situ. Okay. Okay, yang ini kita akan tanda dia sebagai X. Kalau saya marking, saya tanda X, maksud dia ini low yang sebelum dia. Sebelum dia yang ini lah. Ini low yang kita ada. Dan lepas itu bila market berjalan, dia break. Sama ada dia break yang tu ataupun dia break yang ni kan. Dia break yang ni. Okay. Boleh jadi dia pergi straight, boleh jadi dia buat fake breakout. Okay. Pertama, dengar balik video yang saya buat pasal DSN, Demonstrate News. Sebelum ni saya dah bagi hint dekat situ sebenarnya. Cuma mungkin tak berapa, yalah, korang tengok mungkin tak habis. Mungkin tengok sekali imbas kan. Lepas tu mungkin tengok je, tak catat pun apa benda yang point yang saya cuba sampaikan. Dia takkan sampai lah kalau korang cuma dengar je. Cuba catat dan cuba komen dekat bawah tu lain kali. Okay. Dalam video yang sebelum ni saya ada bagi tahu kalau terbentuk DSN ini, Demonstrate News lah kan, scam, NFP scam. Dia boleh buat, dia layan dalam ni, dia turun, dia naik, dia layan pot lah untuk hari ni dan esok. Ataupun dia terus keluar terus. Dan saya ada bagi tahu kalau dia nak buat keluar terus, dia pagi-pagi lagi dia dah keluar dah, dia dah breakout dah. Pagi-pagi ni dia dah breakout line, dia dah breakout, dan dia dah kat sini pun mungkin pukul 10, pukul 11. Maksudnya awal pagi lah. Awal pagi ini pukul berapa? Pukul 2. Okay. Ini pukul 2. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Okay, 1 dan 2 ini sinonim dengan candle lanun, candle yang macam candle arah tapi candle lipat. Okay. Alright. So first yang tu, second. Okay, katakan kita tak tahu nak buat apa lah. Kita tak tahu kan, video yang sebelum ni pun saya dah bagi. Kita tak tahu nak buat apa. First kita tengok dia dah breakout. Lepas tu dia masuk balik. Kita ada zone A. Yang pertama, ingat step dia. Pertama, kita ada zone A. Kita ada satu candle sebelum LO. Maknanya paling lewat pukul 2, candle jam 2. Paling lewat candle jam 2. Candle jam 3 tu, yang kalau candle jam 3 breakout tu kita dah kira lain lah. Okay. Biasanya pukul 2 lah. Pukul 1 macam tu lah. Okay. Dia break low tau. Dia break X. Kan, dia break X. Lepas tu dia masuk balik. Jam 2 dia masuk balik. Okay. Ni kita dah faham dah. Ada low. Lepas tu breakout. Waktu TO. Lepas tu masuk dalam balik lah. Ini dalam kepala kita kena hafal satu bentuk
Dan kita kena tunggu dia. Diamond stack zone A yang melawak arah zone A. Okey. Satu, dia dah buat. Yang kedua, dia datang balik ke zone A. Lepas itu, ini saya kata mirip tapi tak bukan diamond stack zone A yang betul-betul power lah. Terbentuknya zone A terbentuknya LT sama ada DTB ataupun F1 terbentuknya dalam zone A ni. Dia keluar, dia datang balik, lepas tu dia keluar waktu LTO. Ingat TO. Datang balik tak kisah. Lepas tu dia buat LT, lepas tu dia ke atas. Itulah diamond stack zone A. Diamond stack zone A fake breakout. Habis kenapa saya kat sini? Kenapa buy kat situ awal lagi? Itu kemudian lah saya buat video satu lagi. Okay. And then kat sini kita ada satu candle. Ini kita ada TKU buy. Lepas tu kita ada candle sell, doji sell. Dia pun macam TKJ lah kan, macam TKJ candle doji candle macam TKJ. Dan ingat jilid 2, TKJ boleh diguna pakai kalau market dalam pot. So kita tengok sini, memang bila kita tanda, saya dah bagi tahu market dalam pot tapi dia keluar kan, market dalam pot tapi dia keluar. Dan saya ada bagi tahu, ingat balik dalam video pasal DSN tu, tengok balik, saya bagi tahu juga kat situ, kalau keluar ni kan sikit-sikit ni, dia masih lagi dikira dalam pot. Dia maksudnya low ini ataupun low yang X tu masih lagi kuat. Dia keluar, walaupun dia keluar tapi sikit, dia masih dikira kuat. Maksudnya kita anggap macam ni lah break, tapi ni sebenarnya tak break. Bahasa mudah dia nak faham macam tu. Tapi macam mana kita nak tahu yang betul dia breakout ke tak? Tu tengoklah video 11 hari bulan yang 42 tu. Tu saya dah bagi tahu dah cara dia kat situ. Jadi hari ni ada 2 video dan hari Jumaat tu ada 1 video. So tengok semua ketiga video tu, DSN dan video 11 hari bulan 41, 42. Okay, so faham mana dia pergi. Kalau DSZ zone A biasanya jauh, dia pergi jauh. Ni maknanya hari ni dia boleh naik lagi, boleh lah sampai kat sini, boleh lah kot sampai, tak apalah. Tu pandai-pandai lah apa lagi yang nak diberi tahu? Itu je lah. Kita ada TKU buy dan kita ada TKJ, dan market pun breakout macam fake breakout, sebab tadi dia mirip kepada diamond stack zone A yang version break low ataupun break high lah kan, break low pada waktu TO. Jadi kalau jumpa macam ni kan, ada X, ada low sebelum dia, lepas tu breakout waktu awal, lepas tu dia patah balik, dan biasanya dia rapat je sebenarnya, dia tak adalah jauh sangat dengan zone A. Itu berhati-hati lah. Kita tunggulah kalau dia buat zone A, kalau dia buat DSC zone A, kita follow secara diamond stack zone A. Kalau tak dia pergi ke bawah lagi. Okey, diamond stack zone A yang kedua ini okay, katakan dia keluar ke buy, simple je, dia keluar ke buy. Lepas tu ada satu candle shadow yang reject zone A, shadow yang kedua reject zone A, ada 2 shadow yang reject zone A. Itu pun dah boleh dikira sebagai diamond stack zone A. Yang nak pergi ke atas macam ni lah, maksudnya dia breakout ke atas, dia reject, faham. Dan biasanya shadow tu pada waktu TO,
double shadow tu berlaku pada waktu TO, dan biasanya dia LO tu dah gerak. Dan yang ini, yang jenis lawan arah ni memang dia suka bergerak pada waktu UO baru dia gerak. Okey, itu je lah. Nak bagi tahu, tengoklah balik video DSN yang saya bagi tahu tu. Catat balik apa benda yang saya bagi tahu tu. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah satu yang dia keluar terus awal pagi. Satu lagi dia nak main pop lagi untuk beberapa hari. Okey, sekian, terima kasih.